Pada saya ini adalah peluru berpandu nuklear yang paling zalim. Bapak segala penghinaan terhadap orang Johor. Dan juga pada saya lah, ini santai je, bukti yang paling kantor yang akan beranapkan seluruh sisa ego walaun malah kali ini. Saya nak kongsi macam biasa lah, saya suka sharekan benda-benda yang boleh saya kongsikan. Baik, sekejap saja. Ini keluar daripada mulut Tuan Presidensi. Saya bukannya nak menaburkan kebencian, tidak saya. Saya nak memberikan kesedaran. Okay. Ini saya tunjukkan khususnya kepada bangsa Johor. Ini adalah bukti bahawa mereka ini, Tuan Presiden inilah khususnya, memandang rendah intelek pengundi Johor. Bila mereka tidak diterima, mereka tuduh rakyat Johor tak ada kesedaran agama. Ini kenyataan ini pada selepas pilihan raya negeri yang lepas. Sekarang, dia datang balik, melutut minta undi. Selamat datang khususnya kepada warga Johor, anak-anak muda dari Ledang yang membawa ke Pontian, dari Kota Tinggi sampailah ke Muar. Sila tap-tapkan skrin sekarang, saudara. Kita kasih tembus 5 juta likes dengan laju-laju. Kita tekanlah button share sekarang ni ke semua grup WhatsApp jentera-jentera hijau Johor yang mungkin tengah menggelabah. Kali ni baki sisa yang akhir ni, sesi saya yang terakhir sebelum saya nak tutup ni, saya tak sembang politik kosong. Tapi saya bawa satu bukti sejarah yang merupakan penghinaan pimpinan tertinggi mereka ini, Tuan Presiden ini, terhadap seluruh maruah bangsa Johor. Kita sula hujah ego mereka ni sampai tersandar rapat di bucu dinding. Saudara, tengoklah di paparan skrin ini sekarang baik-baik. Inilah dia. Berita yang bertarikh 7 Mac 2022. Di dalam satu kenyataan terbuka, saudara, apa yang dicakap Johor ni kurang kesedaran politik Islam. Baca tak apa maksud tersirat ni walaun ni Tuan Presiden ni. Ayat ini keluar selepas PAS ni kalah teruk di PRN Johor tahun 2022. Bila rakyat Johor ni tolak propaganda PN PAS, tiba-tiba keluar fatwa dari mulut Tuan Presiden kau. Kata orang Johor ni tak faham agama. Kurang kesedaran politik Islam. Jahil. Sejak bila tanda orang tu ada kesedaran Islam mesti kena pangkah logo PAS ataupun Perikatan Nasional. Kalau orang Johor ni pangkah parti lain, maksudnya orang Johor tu kurang Islam lah kan. Punyalah sombong saya, punyalah bongkar akhlak politik macam ni. Sila share lah ini saya, kita bedah maruah institusi Islam Johor ni yang dihina oleh lebay-lebay ni. Sila rapatkan ke skrin. Kita sula dahi parti yang acah-acah pemegang kunci syurga. Tetapi tak boleh terima kenyataan bila rakyat tolak. Ni Tuan Presiden ni kata apa saja? Johor ni kurang kesedaran politik Islam. Ni Tuan Presiden ni sedar tak kau tengah petik negeri mana ni? Ni negeri Johor ni. Johor ni antara negeri yang mempunyai sistem sekolah agama kerajaan negeri SAKNJ yang paling tersusun, yang paling sistematik dan yang paling berjaya melahirkan juta-juta anak muda yang celik Al-Quran, celik Fardu Ain dan teguh akidahnya sejak bila? Sejak puluh-puluh tahun dulu sebelum PAS ni wujud lagi. Institusi Islam Johor ni, sistem zakat Johor, sistem pengurusan masjid Johor antara yang terbaik di Malaysia. Tetapi sebab ego politik korang ni, sebab korang kalah pilihan raya dan tak dapat kerusi, dengan mudah kau labelkan orang Johor ni kurang kesedaran politik Islam. Ini namanya politik narsistik tahap dewa. Bila rakyat tolak korang, rakyat yang disalahkan, rakyat yang berdosa, rakyatlah yang kurang agama, yang jahil ni. Korang tak pernah salah. Korang tak pernah nak muhasabah diri kenapa pengundi Johor meluat tengok retorik korang. Saudara, dalam dunia ni yang saya tahu ni,
Ada dua saja yang tak akan mengaku dia salah. Pertama, perempuan. Perempuan tak pernah salah. Tapi perempuan bukan kita nak bincang dalam tajuk ni. Yang kedua, PAS. Dia tak pernah salah. Dia sentiasa betul. Dia sentiasa betul. Bila kita tengok retorik yang mereka ni mainkan, inilah dia buktinya. Bila PRN 2026 datang balik, dia orang datang masuk ke kampung-kampung. Dengan muka kesian merayu-rayu undi. Masa nak undi puji bangsa Johor. Masa kalah hina dalam surat khabar. Saya sila tap-tapkan skrin bagi laju algoritma. Kita tengok hujah Tuan Presiden ni. Dan kita hempuk ni pada walaun. Tuan Presiden kata orang Johor ni kurang kesedaran politik Islam. Sebab apa? Sebab tak sokong PAS. Simple je. Tetapi dalam masa yang sama di kerusi-kerusi dua penjuru di Johor sekarang ni, pimpinan tertinggi PAS ni memberikan arahan secara rasmi disuruh ahli PAS ni pergi undi siapa? Barisan Nasional. Aduh. Kelakar ni walaupun ni. Dia nak cuba pusing otak diorang ni yang dah kena pusing dengan pimpinan. Kalau undi PH korang kata liberal, kalau undi PAS korang kata itu baru ada kesedaran Islam. Habis tu bila pimpinan kau suruh pergi undi BN di kursi dua penjuru tu, nak sebut apa? Atau itu nak sebut sebagai kesedaran? Ini kesedaran politik kluster mahkamah. Apa benda ni yang kau sebutkan daripada dulu lagi? Saya tak faham. Saya tak faham. Nampak tak permainan wayang makrifat mereka ni? Bila rakyat Johor ni, dia buat satu pilihan matang. Dia nak takbir urus yang bersih. Dia orang pula, rakyat pula dituduh kurang kesedaran Islam. Tapi bila pimpinan korang sendiri buat transaksi politik di bawah meja, menggadaikan undi kepada dacing, korang sebut itu sebagai strategi penyatuan ummah. Korang ni sebenarnya dah melacurkan istilah agama. Semata-mata nak menutup kebaculan korang ni yang tak tahu malu. Ataupun jentera korang ni yang dah nak karam di bumi Johor. Rakyat Johor, lihatlah kebusukan taktik dua muka lebah-lebah ini saudara. Dan kalaulah ada di luar sana saya berdepan dengan komen yang mengatakan ini adalah satu spin kenyataan Tuan Guru. Tuan Guru hanya menegur secara kasih sayang seorang ulama supaya orang Johor ni faham kepentingan meletakkan Islam di puncak kuasa politik saudara. Tak ada isu nak hina pun. Ni Zack lah ni. Yang jadi batu api ni. Nak bagi orang Johor marah. Ni kasih sayang kepala otak kau ni. Baca tajuk berita ni. Jelas-jelas dia tak payah nak bagi alasan tazkirah sebalik tabir lah. Kita pun boleh nampak. Kalau pemimpin parti lain cakap orang Kelantan ataupun orang Terengganu ni kurang kesedaran, sah-sah korang ni akan buat demo. Akan marah mengamuk ni. Ataupun cop orang tu menghina rakyat negeri Serambi Mekah. Tetapi bila Tuan Presiden sendiri ni, dia level buruk. Dia melabelkan perkataan buruk kepada maruah pengundi Johor sebab PN kalah. Dia buta belit kata-kata itu sebagai teguran kasih sayang. Aduhai. Dia pusing cerita saya. Dia pusing hukum saya. Maruah bangsa Johor ni bukan alas kaki sebenarnya untuk nak pemimpin diorang ni pijak-pijak. Bila kalah pilihan raya, pengundi Johor tolak PAS, tolak Perikatan Nasional bukan sebab mereka kurang faham Islam. Tetapi sebab mereka terlalu faham perangai penunggang agama macam korang. Itu yang fakta sebenarnya saya. Pengundi Johor tahu Islam itu mengajar integriti. Saya yakin yang itu. Pengundi Johor tahu mengajar nak tepat pada janji. Mengajar urus ekonomi dengan bijak. Bukannya menjerit maki-maki orang guna mikrofon kosong ni saja. Maka segala hujah walaun ni dah mampus kali ni saja, maka tersandar rapatlah di bawah lori. Baik saja. Kalau kita tengok bukti ni, kenyataan ini, yang mana saya paparkan ini, kita boleh buat satu ataupun 3-4 rumusan. Rumusan forensik kenapa ketaksupan pimpinan PAS ni wajib dihukum secara total oleh rakyat Johor pada pilihan raya negeri kali ini. Apa dia? Satu, Tuan Presiden
sah terbukti menghina intelek dan juga jati diri bangsa Johor. Dia hina sebab apa? Sebab dia labelkan bangsa Johor ni kurang kesedaran politik Islam. Semata-mata sebab PAS kalah teruk. Semata-mata sebab tak pilih PAS. Kedua, inilah dia sifat narsisme politik PAS. Bila mereka ditolak, mereka tidak pernah menyalahkan kelemahan dasar mereka sendiri. Sebaliknya, mereka menuduh rakyat, menyalahkan rakyat sebagai jahil dalam agama. Ketiga saja, inilah dia ketidakmatangan pimpinan PAS yang gagal nak menghormati kualiti institusi dan juga sistem pendidikan agama di negeri Johor ni yang terbukti unggul di peringkat nasional. Yang saya dah sebutkan tadi. Seterusnya apa saja? Keempat. Inilah dia bukti mutlak kelicikan politik. Mengutuk rakyat sebagai kurang kesedaran di media. Tetapi datang melutut menagih undi di pentas kempen pilihan raya negeri Johor. Pada bangsa Johor yang bermaruah, yang cerdik, yang mempunyai jati diri yang saya hormati. Saya tekan live ini, walaupun di dalam ruangan sekecil telefon ini, saya nak mempertahankan maruah korang ni daripada penghinaan terbuka pimpinan tertinggi PAS. Kali ini saja, berpandukan bukti sahih bertulis seperti ini, yang telah hantar isyarat yang paling jelas ke Jalan Raja Laut. Kita buktikan kepada mereka ni bahawa pengundi Johor ni tidak akan sesekali membiarkan maruah negeri ini dirobek oleh golongan yang hanya tahu memperkudakan sentimen agama demi jawatan. Pemimpin hari ini menuduh korang kurang kesedaran. Esok lusa mereka ni akan datang menyembah talian hayat. Inilah dia kumpulan oportunis yang wajib kita kuburkan dalam peti undi. Johor ni bukan padang permainan untuk fatwa yang sombong ini. Fatwa yang boleh berubah-ubah. Jadi pada hari pengundian nanti, pada 11 Julai nanti, marilah seluruh bangsa Johor kita bangkit serentak. Kita ambil pen, alamat ini lagi. Kita reject keangkuhan Daceng Barisan Nasional. Kita hukum penghinaan terbuka PAS Perikatan Nasional. Kita pilihlah parti yang ada gabungan yang sentiasa menghormati intelek pengundi. Parti yang mana saja? Parti mana yang kita pilih yang konsisten nak bawa formula kemajuan ekonomi? Parti yang mana? Tolong komen saja, tolong tulis saja. Parti mana yang menghargai tadbir urus bersih dan bersedia bekerja dengan penuh tawaduk demi maruah dan masa depan tulen bangsa Johor? Parti mana saja? Parti mana? Tolong komen.